Okey, kita dah sampai. Okey, ini pintu masuk. Itik dan angsa buka balik pukul 2. Inilah coffee stationnya. Memang vibe-vibe kita balik kampung. Ada buayan. 2 jenis buayan. Yang ni wajiblah kita cuba. Mari kita mencoba. Wah, kat sini ada Cinta Nursery, Cinta Jetty, Pondok Cinta, Campsite. Boleh berkemah dekat sini. Okey, so ni harga memancing. Kita boleh lihat di sana. Itik-itiknya yang begitu seronok bermandi-mandian. Itik. Dia marah tak kalau pegang? Sekarang dekat Felda tau, Felda Air Tawar 3. Tempat bakar membakar. Siap ada campsite weh. Popale bapok cantik weh. Geram. Cantik gila kan? Nampak oh. Felda Air Tawar 3. Boleh pegang tak? Boleh pegang tak? Alah, dia lari. Dia lari. Nak lari mana tu? Yang ni besar punya. Oh, yang ni besar ni. Sangat comel. Hai. Dia macam, kau apa hal? Nak pegang juga. So cute. Masuklah dalam air. I love Cinta Herbs Garden. Hai. Bunyi dia. Tahan dia. Tengok ni. Ni pokok apa ni ya? Bukan sakura ni bang. Ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa pula nama dia. Buah yang masam tu. Betul-betul buah yang masam tu. Ya. Siapa tahu apa nama pokok ni? Mana? Ya Allah. Ya ni bukan pokok tu bang. Ni bukan pokok sakura. Ni belimbing. Ni belimbing yang boleh makan tu. Belimbing apa tu? Belimbing yang besi. Star tu, bintang tu. Bukan belimbing besi. Bukan. Tu Allah mak. Ingat dah. Binjai. Itu pokok binjai. If I'm not mistaken. Pokok binjai. Nampak bunga dia. Cantiknya. Masya Allah. Tengok bunga pun happy ya. Dah tua-tua ni. Fakta. Okay, fakta. Bye Cinta Herbs. Lari pula dia. Kejar dia. Okay, bye. See you next time.